Soalan pertama, sabar itu separuh iman. Dah separuh lagi benda apa? Ulama menjawab banyak jawapan. Antaranya, jika iman itu adalah separuhnya duduk pada sabar, separuh lagi duduk pada syukur. Okey? Kerana sabar dan syukur itulah lengkap orang yang bertakwa. Adapun iman saja semata-mata kepercayaan dalam hati. Dan pakaian dia tidak ada. Dan mana pakaian iman? Walibasuhu taqwa. Pakaian iman itu rasa takut kepada Allah. Orang yang takut, dia akan membawa kepada syukur. Orang yang bersyukur, dia akan bersabar. Jadi kalau itu orang ulama tanya, ulama jawab. Kalau orang tanya, di mana separuh daripada sabar pada iman itu? Separuh pada sabar, separuh lagi terletak pada syukur. Okey?